Mana lagi? Mana lagi apple? Inilah apple-nya. Assalamualaikum. Selamat pagi, geng. Ini hari ketiga aku dekat Indonesia. Hari ni aku dekat Kota Batu, daerah Malang. Pagi ni kita orang melawat kebun apple, geng. Kebun sampai sekarang dah pukul 8 lebih. Okay, jom kita masuk kebun apple. Green Garden. Jom. Apple banyak. Briefing. Okey. Nanti di dalam kebun bisa menikmati buah apple sepuasnya. Tak kita batasi waktu sama buah yang dimakan. Baru nanti kalau kutip tak dimakan wajib kita timbang di sini. Untuk per kg-nya 40.000. Per kg 40.000. Iya, per kg 40.000. Dan nanti di dalam tinggal satu jenis buah apple aja, namanya apple mana lagi? Yang apple mana lagi? Manis. Iya. Warnanya kayak gini, hijau kekuningan. Mungkin nanti beberapa ada random lah, yang dah masak lah. Kalau kita di dalam udah masak semua. Udah masak semua? Iya, soalnya masa panennya buah apple bukan dari ukuran, melainkan dari umur perawatan. Kalau umur perawatannya 6 bulan, ukuran buahnya segini tetap segini, nggak bisa besar lagi, udah maksimal. Itu maksimum? Iya, jadi tergantung perawatannya aja. Sama buah kita aman dari pesticide, jadi tak payah dibasuh. Makan terus. Tinggal dilap langsung digigit aman. Aman. Dan nanti yang perlu diingat cuma tata cara kutipnya aja. Tangan kiri pegang ranting, tangan kanan pusing buahnya sampai putus, jangan ditarik apalagi ngambil buah. Paham. Itu cukup bawa aja boleh. Dilap langsung bisa. Dengar tu cara ambil tu. Pusing. Tinggal dipusing aja. Ini kita pinjamin pisau, barangkali nanti nak potong-potong buahnya. Okey. Boleh pakai pisau, sama boleh pinjam bag sama topi caping juga. Okey. Makan aja. Okey. Jom. Masuk aja. Ya, Jom. Buah ni dia ekspor ke tak? Ya. Dia hantar luar ke atau di Indonesia saja? Luar Jawa aja. Biasanya ke daerah Bali, terus Jakarta. Di luar Indonesia? Tak ada? Luar Indonesia jarang. Jarang. Ya. Okey. Silahkan, tinggal yang ini aja, Pak. Ini saya. Apa nama apple apa tadi? Mana lagi? Mana lagi? Okey. Meskipun nanti bertemu sama buah yang dibungkus kertas seperti ini, tinggal dikoyak aja. Sudah siap dimakan juga. Faham. Alright, okey. Jom jalan-jalan tengok dulu kebun apple. Yang nak makan sahaja. Yang nak makan sahaja. Okey, geng, kebun apple ni kali kan tiket yang macam kita orang sebab dah termasuk dalam package. Tapi tadi aku tanya, dia kata seorang kalau nak masuk sini 30,000, tak kira dewasa ke kanak-kanak ke, ada tetap 30,000. Nama apple ni adalah mana lagi? Mana lagi apple? Inilah apple-nya. Okey, jom. Aku nak petik dulu, geng. Dah buruk kan? Pakcik. Pakcik. Mana buah apple yang masak, pakcik? Buah apple yang masak? Cuba tunjuk dekat saya, pakcik. Iya. Sini. Makcik. Mana makcik? Sini. Mana? Sana. Kat mana? Jom. Di mana? Pakcik ni makan tak ajak ya, pakcik ya? Mana makcik? Tu. Itu ada. Tu. Jom. Kita ambil yang sos-sos sikit. Jangan, yang besar Tu dekat atas tu, kat abang tu. Naik. Atas ini adik. Naik atas. Ya. Itu. Itu besar. Ambil bang. Tu yang dia buka tu.
Ambil lah. Nah, ambil tu. Saya nak makan. Pegang atas, pusing bawah. Cepat. Ni. Ni bang. Ha. Oh, itu besar, itu besar. Yang tu besar. Ha, pegang atas, pusing. Okey. Kita meh. Makan, kita makan. Kita kat tempat tidur dulu. Letak kat bonda dulu. Sabar. Ni apple yang aku ambil tadi. Kita cuba rasa mana lagi. Ni actually Maksimum. buah apa yang Indonesia punya, lokal punya, dan diorang hanya pasarkan kat dalam Indonesia saja. Nak cakap. Cakap nak cakap dulu lah. Sekejap, nak makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Rasa apple. Memanglah. Mau paper. Nak cakap. Diorang ni boleh pergi jauh sebenarnya kan. Habis yang tak nak. Macam tahu kenapa. Sedap ke? Okey. Tadi tanya mana yang masak kan? Okey. Aku dah jumpa yang masak. Ini. Kebun dia ni dekat dari bukit lah. Kok dia tak banyak mana pun. Tapi setiap pokok tu boleh kata ada buah. Dia macam buah bidara. Dengan tu. Yang ni. Oh tu ada yang merah kat atas tu. Lama. Nampak? Jom, pergi payah nak ambil lah. Ada gigit tak? Pegang makan dia dulu. Ke comelnya? Kecil. Dia tayar temara di atas. Oh jom. Macam bidara. Rasa dia. Tak ada kecil. Ambil yang mana? Tu. Sampai ke? Sampai. Oh nampak. Tahan adik. Adik pegang satu ranting, pusingkan dia. Satu ranting yang mana? Adik tahan adik. Sampai tak? Dah naik ke Dia naik atas. ke atas, adik. Dia naik ke atas. Tak boleh tarik macam tu. Nampak? Dah lagi tinggi dah. Tak payahlah, tak payahlah. Jom. Ambil lain, ambil lain. Banyak lagi. Jam, Dek. Ni. Ya Allah. Biarlah ayah sambut makcik betul lah. Tempat yang baru ke? Dah? Besar tu, besar tu. Makan lah. Ambil nak makan kan cakap? Ha, ambil nak makan je. Bukan ada yang ambil. Dah? Abang kat atas kan. Tak. Mana nak yang lain? Memang apple hijau tapi rasa memang apple merah. So tak masam ke apa. Tapi kat Malaysia masam. Macam tu bukan Malaysia punya, bukan Indo punya. Ya, Ha. benar. Ayah cepat lah. Nak pergi atas nak ambil. Okey ya? Okey. Okey. Bagi kat bonda bolan tu. Bolan bakar bonda. Kat mana dah? Yang besar ni. Ambil yang besar-besar je. Oh ni banyak ni. Ni banyak. Pilih. Nak yang mana? Mana? Ha ni. Okey tu. Yang mana? Okey ambil. Yang ni ayah. Sabar. Boleh ambil 4 biji juga. Boleh ambil je berapa-apa. Tapi Ayah, jangan ambil banyak-banyak. Ya. Ada nak ambil yang mana? Ni. Ha ambil. Banyak buah dia ni. Wanda. Contoh ni geng. Oh ni besar geng. Oh ni besar. Nak ambil kau tengok geng. Kalau buat ambil. Ha ni okey kot. Cara dia pusing. Jangan ditarik. Dan ni ni. Ni pokok ni banyak eh. Yang ni ayah. Ni. Kat pokok angka ni banyak ni. Angka makan seorang ni. Ni banyak. Ada tengok yang besar-besar je. Yang dalam plastik tu besar tak? Tu. Tu dek, tu.
Sana tu. Besar tak? Mana plastik tu. Nah, tarik semua. Buka je dulu. Jatuh. Ambil. Mana? Tuh, mana hilang. Ni ayah. Kecil. Tu kecil. Cari yang besar. Jangan sentuh. Mana? Buang dia. Jadi takut orang pegang. Mana bulat bulu? Dia halus je tapi tu. Mana? Alin. Oh, kecil ni. Bahaya. Kecil-kecil ni pun kalau kena gatal. Ambil. Pulas dia. Pulas dia. Cepat lepas letak dalam ni. Oh, manja. Oi. Tak ada. Tunjuk Adam. Tak dalam ni. Oh, Tak dalam ni. Tak ada raga. Apa nak pegang? Tarik ya. Buat sikit. Adik kat ayah. Dua-dua orang. 1, 2, 3. Sini buka hari-hari kah? Hari-hari, Pak. Hari-hari ya? Iya. Daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Ya. Daripada pukul berapa jam? Oh, dari pukul 8 biasanya kita sampai setengah 5. Setengah 5? Iya, jam 4. Jam 4 lah. Kemudian nak lagi 3. Abang ambil satu, adik ambil satu. Yang belakang dia dah. Tengok sama. Tak, belakang. Belakang dia. Belakang sikit dia. Tu, yang 3 tu tapi yang belakang dia. Bawah dia. Manis tu kak. Itu yang tu. kuning sikit tu lagi manis. Lagi manis kan? Kalau yang kuning. Okey. Adik ambil satu. Abang jangan campak. Adik ambil lagi satu. Man. Yang tu? Mana? Tu. Adik pilih nak yang mana? Ayah. Ayah. Tengok Rezeki Sarah lah. berapa kilo. Ini apa? Baja. Ini apple chip. Apa chip? Oh, crisp ni. Keropok kah? Keripik. Keripik. Ni. Ni kalau nak try boleh. Cuba makan. Nak sedap. Try dulu. Ni ada keripik salak. Ni keripik nangka. Adik nak rasa abang nak rasa tak? Rasa lah abang adik. Ambil lah sikit rasa. Try dulu. Pegang ayam ni. Ni nak makan. Rasa sedap. Ada punya apa? Rasa apa? Apple. Rasa apa? Sedap. Adik punya? Oh. Rasa apa? Hama. Adik punya ambil apa? Abang. Apple juga. Tengok. Nangka mana nangka? Ni. Kilo kak. Ya, boleh. Ambil. Pegang boleh yang ni. Rasa nangka. Pegang tak. Ini dari buah murni tadi. Buah apa? Dari murni buah. Murni. Apa tu? Tanpa campuran apa-apa. Buah asli. Oh. Buah dikeringkan. Pure. Kalau ni campur tepung. Kalau ni campur tepung. Oh, kalau yang ni Buah asli. Buah murni. Asli buah. Kak. murni punya. Murni buah. Siti Pure buah. murni. Iya. Ini berapa ringgit? Berapa ribu. 20.000 kak. 20.000. Sebungkus. Ya. Ya, sebungkusnya 20.000. Nangka. Nangka sedap. Ya, Apa sedap? Sedap, apple sedap. Semua sedap. Apple dengan nangka sedap. Nak Apple dengan nangka. nak duduk. Nangka 1, apple 1. Ini satu 20.000. Ya. Betul lah? Betul. Ada diskaun lah? Ada. Diskon di bawah matahari. Di bawah mana? Ro. Diskon di bawah mall. Beli ya, terima kasih. Ya, saya jual. Terima kasih ya. Bye. Haji, bye-bye. Panggil aku Pak Haji. Okey kan ni. Kita kutip tadi. Dia boleh buat balik.
Tapi kena bayar 1 kilo RM40,000. Ada ngayah ya. Tak boleh belakang. Jadi sini ada juga kebun strawberry. Tak ada dalam itinerary, tapi tadi tuan tanya. Nah, untuk pergi boleh. Cumanya kalau pergi pun rugi sebab tak ada buah. Okey, jom next destinasi.